Dia kata, I'm so scared. Saya takut sangat, Mami. I'm not confident at all. And for the whole week, he keep on talking about it. I think that is the best moment lah. So sorry. Assalamualaikum. Saya Siti Zahra binti Sahad, ibu kepada pelajar Muhammad Allen Haris. Nama saya Syafiq Anwar. Saya juga seorang jurutera kerja di sebuah IT company lah di Kuala Lumpur. Alan Haris semenjak di Soleh School, kami nampak dia dah lebih fokus, lebih mengambil inisiatif untuk bertanggungjawab dalam segala aktiviti yang dia masuk lah. Dan di rumah also, banyak dia cuba untuk membuat kerja-kerja dia sendiri untuk lebih berdikari lah. Kat Soleh ni semua ada dalam satu bumbung. So kita tak perlu nak risau nak ambil anak hantar transit, hantar sekolah agama petang, and then nak kena enroll additional class dekat luar. Jadi dekat sini saya suka sebab parents ada banyak pilihan untuk dapatkan anak punya program aktiviti yang kita boleh susun atur apa yang sesuai dengan anak kita. Saya nak share satu cerita lah sebab masa Allen baru enroll ke kelas ni, bila kita tahu kat government school ni satu kelas ni ramai. Okay, tapi bila masuk dekat sini kelas dah jadi sikit kan, berbelas-belas orang je. So sebelum ni dia tak dapat orang cakap participate in dalam aktiviti kelas sebab ramai. Jadi dia susah nak express lah. Jadi dia tak dapat join presentation ke, jarang dapat ke depan. Lepas tu ada satu occasion masa dah jam 4 ni, cikgu kata kena buat presentation dalam bahasa Melayu. Dan cikgu dah bagi topik. Dia agak bersedia tapi masa tu dia takut sangat. And then dia cakap dengan cikgu sebelum kita turunkan dia dekat kelas tu, kat sekolah, dia kata, I'm so scared. Saya takut sangat, Mami. I'm not confident at all. I feel like crying. Okay, sebab I think I'm not ready nak buat presentation dekat sekolah. Lepas tu what I did, I text the teacher. Cakap dengan teacher, sorry, terfeeling sikit. Kata, Allen sangat nervous. So what the teacher did, teacher take like 5 to 10 minutes to calm him down. And then he can present very well. Then cikgu sampaikan kepada saya lah. Sebab Allen ni dia ada special, orang cakap condition sikit lah. Okay? Dia special condition yang kita kena bawa dia pergi terapi because dia ada, orang cakap ada learning difficulty sikit lah. Okay? Tapi bila dalam keadaan cikgu yang sangat supportive, dia rasa achievement pada hari tu. Dia boleh pergi, orang cakap apa? Duduk dekat depan kelas and present. And the teacher so happy with the presentation. And for the whole week, he keep on talking about it. I think that is the best moment lah. Ya, I rasa.